Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Siti Nobaila binti Muhammad Yusof akan membentangkan kertas kajian kami bertajuk Meneroka Keperluan Kaunseling Pra-Perkahwinan, kajian perbandingan perspektif pegawai agama di Malaysia dan Singapura. Jadi pembentangan saya akan merangkumi latar belakang, penyertaan masalah, objektif kajian, pembentangan dapatan kajian, perbincangan implikasi kajian dan diakhiri dengan kesimpulan. Sebagai pengenalan, perkahwinan merupakan institusi sosial yang penting dalam pembentukan asas keluarga dan juga kesejahteraan masyarakat. Jadi untuk memastikan hubungan perkahwinan yang berkualiti, pelbagai program persediaan perkahwinan telah dilaksanakan. Contohnya kursus dan kaunseling pra-perkahwinan telah diperkenalkan di banyak negara termasuklah di Malaysia dan Singapura. Jadi program persediaan perkahwinan ini sebenarnya membantu pasangan untuk meningkatkan komunikasi, mengurus konflik, merancang keuangan dan juga memahami tanggungjawab perkahwinan. Di Malaysia, kursus pra-perkahwinan Islam ditawarkan di bawah JAKIM dan Smart Start ditawarkan oleh LPPKN. Manakala di Singapura, kursus ataupun kaunseling pra-perkahwinan ditawarkan di bawah organisasi keagamaan di pusat khidmat kaunseling, khidmat keluarga dan juga pengamal swasta. Penyertaan masalah di sini di mana didapati di Singapura, kes-kes perceraian dan pembatalan perkahwinan meningkat dari tahun ke tahun. Jadi antara faktor yang sering dikaitkan dalam perceraian adalah kecurangan pasangan, masalah kewangan, keganasan rumah tangga. Di Malaysia, situasinya juga lebih kurang sama di mana kes perceraian masih berlaku dan meningkat saban tahun walaupun kursus pra-perkahwinan telah diwajibkan terutamanya untuk pasangan Muslim. Jadi terdapat sebenarnya pelbagai cabaran bagi pasangan dalam mendapatkan bantuan sebelum berkahwin. Jadi di sini dikenal pasti jurang yang berlaku adalah kajian mengenai kaunseling pra-perkahwinan dalam konteks pasangan Muslim masih terhad, di mana lebih mengkhusus kepada kajian perbandingan perspektif pegawai agama di Malaysia dan Singapura masih kurang dijalankan. Untuk itu, objektif kajian ini adalah yang pertama, untuk meneroka perspektif pegawai agama mengenai keperluan kaunseling pra-perkahwinan. Yang kedua, mengenal pasti cabaran pelaksanaan kaunseling pra-perkahwinan di Malaysia dan Singapura. Dan yang ketiga, mengenal pasti cabaran yang dihadapi pasangan untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling pra-perkahwinan ini berdasarkan perspektif pengalaman pegawai agama di Malaysia dan Singapura. Kajian lepas mendapati bahawa kaunseling pra-perkahwinan berfungsi sebagai intervensi proaktif untuk membantu pasangan membuat persediaan dari aspek emosi, sosial dan psikologi. Kaunseling pra-perkahwinan berbeza dengan kursus pra-perkahwinan. Kursus ini adalah bertujuan untuk menyampaikan maklumat, memberi pengetahuan. Kaunseling pula adalah penerokaan isu, penerokaan masalah berkaitan dengan emosi dan juga kesediaan pasangan. Jadi fokus kaunseling adalah untuk kesediaan emosi pasangan, hubungan antara pasangan, harapan dalam perkahwinan serta bagaimana untuk penyelesaian dan menguruskan konflik. Selain itu, dilihat bahawa pegawai agama merupakan sumber rujukan agama utama bagi pasangan yang berkahwin. Ini dalam konteks masyarakat Muslim, pemimpin agama dilihat antara individu yang dirujuk oleh pasangan dalam proses membuat persediaan perkahwinan selain daripada keluarga dan ahli keluarga dan juga kaunselor profesional. Baik, untuk metodologi kajian, reka bentuk kajian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan reka bentuk kajian penerokaan untuk memahami lebih mendalam pandangan pegawai agama mengenai keperluan kaunseling pra-perkahwinan dalam konteks masyarakat Muslim di Malaysia dan juga Singapura. Jadi pendekatan kualitatif ini dipilih kerana
ia membolehkan penyelidik meneroka pengalaman, persepsi dan pandangan peserta kajian. Pengumpulan data menggunakan temu bual secara berstruktur, dan temu bual dilaksanakan secara bersemuka dan juga atas talian menggunakan platform Zoom. Jadi sebelum temu bual dilaksanakan, peserta diberikan surat jemputan dan juga borang persetujuan termaklum, dan rakaman sesi temu bual dirakam dan dibuat analisis bertema menggunakan kaedah Brown dan Clark 2006. Peserta kajian adalah seramai 4 orang. 3 orang pegawai agama di Singapura yang mereka dikenali sebagai naib kadi, dan seorang pegawai agama di Malaysia dengan jawatan pegawai hal ehwal agama Islam. Okey, dapatan kajian yang pertama berkaitan dengan keperluan kaunseling pra-perkahwinan menurut perspektif pegawai agama dari Malaysia dan Singapura. Jadi kesemua pegawai agama di Malaysia dan Singapura melihat, didapati bahawa mereka melihat kaunseling pra-perkahwinan sebagai medium untuk membantu pasangan untuk menentukan matlamat perkahwinan, mengenali lebih mendalam pasangan masing-masing, menilai kesediaan emosi, mengukuhkan kefahaman agama, mengurus keuangan dan membina hubungan yang stabil. Jadi ini adalah petikan peserta Singapura, di pegawai agama Singapura, dan ini adalah pegawai agama dari Malaysia. Dapatan yang kedua pula adalah mengenai cabaran pelaksanaan kaunseling pra-perkahwinan di Malaysia dan Singapura. Di Singapura sudah ada program diberi nama Bersamamu yang telah distrukturkan. Namun begitu, terdapat juga cabaran di mana tahap kesediaan pasangan berbeza. Juga ada isu keluarga dan keganasan rumah tangga. Jadi di sini ia tertakluk juga pada bidang kuasa yang terhad untuk menghalang perkahwinan. Di Malaysia, pelaksanaan kaunseling pra-perkahwinan belum ada sistem yang formal, garis panduan yang khusus. Jadi kaunseling pra-perkahwinan belum dibangunkan secara sistematik. Dapatan yang ketiga pula adalah cabaran pasangan mendapatkan perkhidmatan kaunseling pra-perkahwinan. Di Malaysia, pasangan bergantung kepada kursus pra-perkahwinan. Jadi di sini ia melibatkan kekangan masa, malu bertanya, juga ada stigma yang membincangkan isu intim, di mana dalam kursus pra-perkahwinan ini dilaksanakan secara umum dan dalam ruang yang terbuka. Jadi bakal pasangan segan nak bertanya dan mungkin disebabkan kekangan masa juga. Ini adalah respon daripada pegawai agama di Malaysia. Di Singapura, cabarannya adalah dipengaruhi oleh ibu bapa, campur tangan keluarga, maklumat penting tidak didedahkan kepada naib kadi. Untuk perbincangan, dapatan utama kajian yang pertama adalah kaunseling pra-perkahwinan sebagai pencegahan awal. Dilihat sebagai usaha untuk membantu pasangan persediaan emosi, membina jangkaan yang realistik dan juga mengurangkan risiko konflik selepas berkahwin. Dapatan ini selaras dengan pandangan oleh Lomote 2025 dan juga Mary 2016. Yang kedua, kepentingan komunikasi. Pasangan memerlukan ruang yang selamat untuk membincangkan isu sensitif. Jadi, sesi kaunseling pra-perkahwinan ini adalah ruang yang sesuai untuk pasangan berbincang tentang isu sensitif. Kursus perkahwinan tidak cukup untuk membincangkan isu yang bersifat peribadi. Jadi, dapatan ini menyokong kajian oleh Stanley et al. 2013 dan juga Harris et al. 2024. Jadi, didapati perbezaan Malaysia-Singapura adalah di Malaysia belum ada sistem formal, garis panduan khusus dan kursus yang dijadikan sebagai fokus utama untuk kaunseling pra-perkahwinan. Di Singapura, mereka ada program Bersamamu, lebih bersistematik,
pendekatan berasaskan hubungan, iaitu bina rapport. Perbincangan seterusnya adalah berdasarkan dapatan yang keempat, iaitu keperluan memperkukuhkan perkhidmatan kaunseling pra-perkahwinan. Jadi, peserta di Malaysia menyuarakan keperluan kepada satu garis panduan dan pelaksanaan yang lebih sistematik bagi memastikan pasangan mendapat sokongan yang lebih komprehensif sebelum berkahwin. Okay. Jadi implikasi kajian ini adalah implikasi kepada amalan, iaitu amalan kaunseling pra-perkahwinan boleh dijadikan pelengkap kepada kursus pra-perkahwinan. Yang kedua, implikasi dasar di mana ada keperluan untuk membangunkan garis panduan kaunseling pra-perkahwinan di Malaysia dengan kerjasama institusi agama, kaunselor profesional dan juga agensi sokongan keluarga. Untuk kesimpulannya, di dalam kajian ini adalah pegawai agama di Malaysia dan Singapura mengiktiraf kepentingan kaunseling pra-perkahwinan. Jadi kaunseling pra-perkahwinan ini sebenarnya membantu pasangan untuk persediaan diri masing-masing, kefahaman tanggungjawab perkahwinan dan juga untuk memperkukuhkan institusi keluarga. Program bersamamu di Singapura boleh dijadikan model rujukan untuk Malaysia membina ataupun membangunkan sistem ataupun garis panduan yang khusus bagi kaunseling pra-perkahwinan. Jadi setakat itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.